Ni orang kata apa anak nombor 2 ni, dia punya drama dia adalah air mata untuk mudah kesian itu Oi, mata dia. Arek. Kau balik sekolah dah, guys? Ha? Ada letak mana betul? Lepas tu, masa nak balik ke apa? Masa bila? Rehat ke? Balik ke? Masa belajar hilang? Lepas tu nangis ke? Nangis kat sekolah? Nangis kat kelas? Lepas tu? Apa ibu boleh buat? Botol hilang. Awak pergi rehat tadi bawa ke tak? Lepas tu bawa balik tak? Ada siapa sorok-sorok ke? Ada letak mana selalu botol tu? Dekat dalam beg ke? Atau meja ke? Lepas tu? Tiba hilang. Tak hilang. Tak boleh nak cakap orang curi sebab tak ada bukti. Lepas tu dah ke botol baru ni? Ha? Sini. Lepas tu ada nak botol baru ke? Duduk sini. Duduk. Lepas tu macam mana dia nak bawa pergi sekolah? Nak pakai botol apa? Botol lama adik, warna hitam tu. Lepas tu nak botol apa? Ha? Adik akan botol apa? Ha? Botol baru. Botol baru? Baru hilang nak minta botol baru Botol apa yang adik nak pakai ni? Ha? Dia minta botol baru pula. Dia dah hilang ke yang tu? Yang tu baru dia berapa bulan 2 bulan ke 3 bulan juga hilang botol tu, tumbler. Dia minta pula botol baru. Ni kat sekolah tadi apa nangis ni? Lepas tu siapa pujuk? Tak ada siapa pujuk. Memanglah takkan siapa pula nak pujuk awak. Kata dia tinggal kot. Tinggal kat kantin ke? Ada kat kantin. Lepas tu tak ada. Sorry tak ada. Lepas tu ada yang ni tak minum lah. Lepas rehat hilang ke sebelum rehat? Sebelum rehat je. Ha? Sebelum apa? Muzik. Ha? Muzik. Sebelum muzik tu bila? Sebelum muzik tu adik lepas adik rehat ke sebelum rehat? Dah rehat dah? Dah rehat. Air ada masa tu. Lepas tu lepas balik rehat tu dah letak dekat dalam kelas lah. Itu hilang. Dia tak hilang tu dek. Botol adik tu pun tak adalah orang kata mahal sangat orang nak rembat dek. Tak lah dek. Lepas tu nak bawa botol apa esok? Botol kucing. Amboi. Tu kucing tu tahun depan. Ambil banyak botol lain tu. Bawa botol lain. Banyak botol apa? Adik bawa botol ni lah. Botol apa ya kakak? Nak bagi adik? Macam-macam hal lah nak aku ni. Botol banyak je. Tapi tak boleh nak bawa botol-botol macam ni. Ni besar. Dia kena bawa botol kecil sikit. Anak. Ada lagi mana botol ibu banyak? Ibu rasa banyak dia botol ibu. Ada yang tak buka lagi. Dalam kotak pun ada. Sekejap. Kenapa nangis lagi? Ini orang kata apa anak nombor 2 ni, dia punya drama dia adalah air mata untuk mudah kesian itu Ha? Oi, mata dia. Dia buat ni lah weh. Dia buat mata balik. Amboi. Mana nak cari botol ni? Botol apa nak bagi ni? Pun dah lupa berapa banyak botol ada. Sampai lupa. Ni antara botol-botol. Mak tau? Ganjat dia pun. Kakak ambil daftar tu kakak. Ibu ni nampak ni berkotak-kotak ni. Ini semua produk review Ni botol ni. Botol ni besar pula. Ni botol ni pun bagus juga. Tapi botol ni besar. Dah tumbler Kuromi ni lah yang dia bawa. Kuromi ni tak adalah besar sangat. Tapi boleh lah. Kuromi ni banyak botol tapi lupa letak mana. Tu ada Senamorol. Tapi Senamorol tu dia jenis botol pakai straw. Yang ni senang sikit kot. Bila